Assalamualaikum guys, bersama saya Lekalis dan hari ni guys kita akan push rank dekat Mobile Legend. Betul lah, takkanlah ni apa semua kan. Okay, sebelum tu kita akan tengok dekat kita punya rank dulu. Rank kita sudah Grandmaster 5. Yes ya. Kita akan push rank sampai naik Mythic naik Epic ke Mythic ke, kita tengok dulu sampai bila kan. Dan mungkin ramai lah orang kata kenapa main Mobile Legend, kenapa main Mobile Legend. Sebenarnya dah lama juga main Mobile Legend ni. Okay, dan mana yang tak tahu lagi saya punya account, sekejap saya tekan dulu. Ini ialah saya punya account, ID saya. Dan kalau siapa nak mabar je lah ya. Saya beban sikit. Betul, saya beban sikit. Saya sebenarnya dah lama tak main Mobile Legend ni. Last saya main pun tahun lepas ya guys ya. Boleh dapat account lama. Okay, dan daripada kita membuang masa, marilah guys, kita akan bermain game Mobile Legend ini. Let's go. Kita auto, kita akan main marksman. Alah, dah ada orang main marksman. Bapak ramai. Martis jungle. Mantap. Pakai martis. Rasa macam nak main Alucard geng. Kita main Alucard lah. Sekejap, kita try cancel lock Alucard. Okay. Dah come. Okay, kita try pakai skill 1 saya dulu. Okay, let's go guys. Mula-mula permainan saya, ni first time saya main tau. Tak adalah first time hari ni. Ini sebenarnya saya sorry guys, saya beban sikit main game. Okay, skill 2. Sorry geng, nge-lag sikit geng. Okay. Sekejap lagi kita akan pergi ambil dekat turtle geng Sekejap, kita kasih matikan dulu. Okay, let's go. Retribute ni function dia macam ni ke geng, execute je geng. Sebab biasanya saya main execute dulu. Ini saya nak try lah main. Sebab saya dah berhenti lah sebelum saya nak ni. Okay, terbaik. Aduh, pelajok pula. Okay, dah jadi. Kita pergi ambil. Cepat sikit, backup. Aduh. Nyawa sekarat. Tak apa. Aku tak nak kejar gelap. Tak apa. Woi, mati. Lari. Sorry geng, saya beban ni. Go. Sama 2 kali 5. Geng, semua pergi sana. Buat apalah main kat Godland tu. Good game. Lari. Mantap. Geng, kita beli motility dulu. Saya ikut ajaran kau, saya beli je motility. Okay, dah beli motility. Siapa yang dapat? Aduh, beban betul lah. Dia yang dapat turtle geng. Aku dia ni. Mantap. Let's go, saya maju depan.
sibuk lah Nana ni. Oi, sakit tu. I'm low on HP. Request back. Enemy invading jungle. An enemy has been slain. Under attack. Cepat sikit woi. Bajet dia. Your team destroyed a turret. Semua lemak ni tak suka aku. Turret has been destroyed. Aduh, tengok kan seorang push sana. Try not to drag me down. Request backup. An enemy has been slain. Double kill. Ah, tak kena Nana. Oh, kau. Oh, ada tu. Cuk, dia kejar sikit, Cuk. Everything will come to an Melawi, end. kau Nana. Oi, tak kena. Nak. Okay, mana mobility kita? Lama benar tu. Killing spree. Baik, daripada tu baik kita push. Aduh, ramai dah tu. Ramai dah. Mantap, dapat satu kill. Okay, gerak dulu. Okay, tapi kita recall dulu. Aduh, semua tu pecah, Cuk. Dorong. Our turret has been Ini bukan ini. Masih sibuk Nana ni. I'll cleanse this land with your blood. Ah, baik. You have slain an enemy. Cari mobility aku nanti. Ally has been Tak sikit slain. recall dulu. Okay, mantap. Kita 2 kill lah beban lah kita ni nanti. Guys, nampak tu geng? Our turret is under Tu attack. geng. Solo kill. Peran. Under attack. Ah, sudah. Weh, Laila. Under attack. Aduh. Cuk. Aduh, reset pula. Tak usah kita dapat pun. Mesti beban ni. Turun. Sayanglah. Aduh. Defeat. Ini MVP ya, MVP. Okay, ini bolehlah MVP Okay, kita paling rendah sekali. Tapi apa-apa pun kita banyak push. Ni banyak push juga. Ni tak banyak push aku rasa ni. Ni je. Tak banyak push. Kita bolehlah. Tak ambil lot sebab tak bagi kerja sama, Cuk. Okay, sampai di sini saja video kita bermain ML walaupun defeat geng. Aduh. Tapi apa-apa pun boleh korang komen di bawah untuk macam contohlah kalau korang macam nak macam apa hero yang patut saya pakai untuk pemula ke, bagi-bagi apa semua ke, korang boleh komen di bawah. Walaupun saya beban main ML, yes, betul. Tapi korang komen je kat bawah ya. Sampai di sini saja video kita. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan notification di bawah. Dan bye.